Okey, wajah manual. Abang kata dah pernah ganti stepper motor ya. So dia 1 bulan dululah dia ganti dekat area Gombak. So sekarang ni dia jadi balik macam pagi cold start tak ada. Kalau on aircon dia okey tak? On aircon kalau pagi mesti mati juga. Oh okey. So kita kena check dululah. Diagnose dulu tengok actual masalah dia tu punca apa. Alright. Okay, tadi kita check dia punya ECU IC stepping tu dekat soket ni pin 1, 3, 4, 6 tu semua dah okey. Dia value duduk dekat 490 semua tu. Cantik lah. So dekat ECU side tak ada isu. So sekarang ni kemungkinan besar stepper motor. Kita cuba check dengan buat reset, nanti kita tengok dia masih elok ke tidak ya. Alright. Okay, cucu OBD. Okay. Scan dulu. Tengok masalah ada ke, punca masalah apa dia tu. Setting tak betul ke, stepper motor issue ke. Tengok dulu. Right. Okay, kita dah masuk sistem, kita start dulu ya. Okay. Apa yang saya nampak sini tu TPS tak ngam. Okey. Lepas tu ni kenapa sekejap tinggi sekejap rendah. Nanti kita tengok dulu. Alright. Tadi TPS dia tu kita start kereta dia duduk dekat 625 MV. So kita naik balik bagi dia standard 644.5 MV lah, 644 lah sebab dia pakai coil biasa je. Alright. Sekarang ni nak tengok dia punya stepper step macam tak ngam. Saya kena buka tengok dia punya stepper motor dulu. Alright. Okay, kita sudah cabut dia punya bateri, kita buat reset. Sekarang ni nak tengok dia kepala plugger head stepper motor tu boleh pusing ke apa, masuk ke dalam ke tak. Tolong onkan kunci aja, tak payah start, on kunci je. Dia ni ada masalah bang. Dia tak masuk balik. Dia just keluar je. Dia dah jam dah. Dia tak masuk dalam dah. Dia keluar je. Dia tolak dia keluar. Dia tak boleh masuk. So kalau macam ni dia masalah sikit. Okay, bagi you tengok original dia akan masuk. Yang ni yang abang punya kereta tu baru 1 bulan ganti. Tapi macam buatan China je lah. Okay, nanti kita swap Evo 9 version original Japan, kita tengok. Alright. Pergi on off nanti akan nampak dia punya perbezaan. Dah jom. Nampak tak? Dia pergi balik. Baru dia keluar sikit. Yang you punya tadi tu dia langsung tak boleh turun. Dia naik saja. So saya ingat tu dah jam dah. So kita kena ganti yang inilah. Alright. Okay, kita dah masuk stepper motor yang baru Evo 9 punya version. So yang ni BG ke-60 lah. Batch 2425, nombor ke-60. Alright. Kita cuba buat reset. Lepas tu set dia baseline. Okay, first crank pun sudah cantik. Kita sekarang ni tunggu dia cukup panas, kita buat dia punya base timing setting. Okey. So bagi dia cukup panas, baru kita buat setting base timing dia. Kalau manual kita senang lagi buat setting cantik. Auto kadang-kadang dia ada limitation sikit. Sebab auto dia punya ECU dia akan fix dia punya idle. Masuk gear, sudah engage dengan gear A ke D ke, dia ada fix dia punya idle dekat berapa. Manual kita boleh adjust lagi sikit. Okey, kita tunggu dia panas baru kita set. Okay, kita sudah siap buat dia punya setting. Sekarang kita kena masuk dia punya onkan aircon. Lepas 1, 2, 3, 4. Kita on aircon, dia stepper motor dia tu dia akan pergi ke 60 step ke atas. Yang ni 67. So RPM duduk dekat 8.5 plus minus sikit. Cantik lah. Okay. Kita bagi dia learning balik, full loading. Okay, buka lampu. Okay, buka high beam. Buka ni belakang kita semua kasih buka.
So dia akan tarik sikit tu apa, dia punya voltage, tapi tak apa, kita just bagi dia sekejap. Dekat sini 11 lebih, tapi dekat bateri mungkin dalam 12 lebih, 13 macam tu. Tak ada halnya. Okay, cantik lah macam ni, 8.5. Biasa I kurang tengok jarum, I tengok data. So kalau on aircon, loading semua masuk, dia akan duduk dekat 8.5 macam ni, plus minus sikit. Dia akan main. Kalau dia kurang, dia akan buka pergi 8.5. Kalau dia lebih, dia akan tutup, dia pergi ke 8.5. Jimatkan you punya petrol. Jangan terlalu tinggi sangat, jangan terlalu rendah, susah nak pandu. Ni baru cun. Alright, kita bagi dia learning dulu, nanti kita pergi test ride. Alright. Okay, rasa dah okey ni sebab dia punya stepper motor buat hal sajalah. So sekarang ni kita pasang balik dia punya barang tu, nanti kita boleh pergi test drive dah. Alright.